عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Coba beramai-ramai. Laqad manna Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud sesungguhnya Allah memberi minnah, satu hadiah kepada orang mukmin, bukan kepada orang Melayu, kepada orang mukmin, bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang munafik. Hadiahnya ialah idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Itu ketika mana Allah kirim di kalangan mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Tugas rasul ialah 4 perkara. Pertama, yatlu alaihim ayati, membaca ke atas mereka ayat-ayat Allah, iaitu Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim, tugas rasul juga ialah membersih hati perut mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajar mereka kitab. Yang keempatnya, wal hikmah, dan mengajar mereka menjadi orang yang cerdik. Wa in kanu min qablu, sesungguhnya mereka itu belum daripada turun Quran, la fi dhalalin mubin, dan akan sesat yang begitu sekali jelas. Subhanallah. Dia beliau sudah kongsi para hadirin sekalian hormati daripada pemuda-pemuda PAS Malaysia. Ucapkan syukur sebanyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana semasa kita berhimpun di sini, kawan-kawan kita di seluruh dunia sedang berhimpun di Makkahul Mukarramah. Kita mesti anggap perhimpunan kita ini serupa dan selari dengan perhimpunan di Baitul Mukarramah. Sama-sama yashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah. Saudara semua tahu bahawa haji dan sembahyang ibadat, dia mempunyai tasyabuh, dia mempunyai persamaan banyak perkara. Bila kita perhati pada tujuan haji, ialah tujuan dua, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah. Supaya orang haji itu yashhadu, menyaksi sendiri, menengok sendiri, hadir sendiri, datang sendiri untuk membincang perkara-perkara yang memberi manfaat pada mereka. Artinya kita pergi ke Mekah bukan semata-mata nak buat haji, supaya kita mari semayang jemaah, bukan semata-mata nak semayang. Kalau di Mekah, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka dapat saksi, dapat hadis sendiri, perbincangan, forum-forum, wacana-wacana yang boleh bermanfaat pada mereka. Muslim daripada Malaysia berjumpa dengan Muslim daripada Rusia, berjumpa Muslim daripada Afrika, berjumpa Muslim daripada London, daripada Australia, bincang apa yang bermanfaat pada mereka, pada kita orang Islam, dari segi pelajaran, dari segi akidah, dari segi ibadat, dari segi ekonomi, sosial, pertahanan, kemajuan, pembangunan. Satu, wa yazkuru ismallah. Yang keduanya, supaya mereka pakat-pakat ingat nama Allah, sebut nama Allah. Yazkuru ismallah, ingat nama Allah, sebut nama Allah. Nama Allah ada 99. Kita diminta sebut nama dia, kerana tiap-tiap nama Allah terlibat dengan kehidupan kita. Semua nama-nama Allah, kalau kita perhati, terlibat dengan kehidupan kita. Kenyang kita, lapar kita, kita boleh bernafas, kita boleh menyawa, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh dengar, kita boleh apa, semua sekali ada saja nama Allah yang terlibat dengan perkara-perkara tadi.
Kita orang Islam diminta kenal budi-budi Allah nikmat Allah Taala. Ar-Razzaq, dia memberi rezeki. Al-Alim, dia bijaksana. Al-Alim yang maha mengerti. Al-Khabir, yang mempunyai pengalaman. Al-Wasi', yang memberi pengalaman. Ar-Rahman, yang amat murah. Ar-Rahim, yang amat kesian belas. Tak ada satu nama Allah Taala yang tak terlibat dengan hidup kita sekarang. Maka kita diminta sebut nama Allah semasa kita di Makkah dan semasa kita di ihram, di Makkah, di tawaf. Begitu juga semayang. Dalam semayang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Inna salati wa nusuki. Tak sebut inna salati wa siyami, inna salati wa zakati, tak disebut pun. Tapi sebut inna salati wa nusuki, semayang aku dan haji aku. Apa tujuan disebut semayang campur dengan haji? Tak disebut semayang dengan campur dengan zakat, campur dengan puasa. Ini nampak persamaan di antara semayang dengan haji yang saya sebut tadi. Masa kita berhimpun di sini ini, tahu-tahu kawan kita di seluruh dunia, 4 penjuru alam ni sedang berhimpun di Makkahul Mukarramah dengan tujuannya nak menimbulkan rasa persamaan di antara semayang dengan haji. Semayang perlu pada wudu, haji juga perlu pada wudu. Haji perlu pada tawaf Baitullah. Semayang juga perlu pada ittijah nahwal Ka'bah, hadap pada Ka'bah. Semayang perlu pada zikir, bacaan. Haji juga ada bacaan-bacaan tertentu walaupun tidak wajib. Kesimpulannya para hadirin semua, kita sedang berhimpun di sini ketika mana saudara kita berseluruh dunia dan berhimpun di Makkahul Mukarramah dengan tujuannya lillah. Kita sebut di sini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semayaku, haji aku, wa mahyaya. Wa mahyaya bukan makna hidup, bukan makna hidup menapas, nyawa untuk Allah. Tidak, mahya maknanya aktiviti hidup. Segala aktiviti hidup yang kita buat sekarang ni, semayang, meniaga, mengaji, mengajar, bukan gaji, bertani, ke laut, ke darat, ke bukit, memangkah, semua sekali ada lillah untuk Allah Ta'ala. Supaya juga orang di Mekah sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma ni maknanya ya Allah, ya. Bila ayah kita panggil kita, kalau kita jawab na'am, tak apa. Labbaik ya bu ya. Apa ni? Ya Allah. Apa ni? Wahai ayahku. Ya ni sahutan daripada seruan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim hidup berpuluh ribu tahun dulu. Allah minta pada dia, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, wa'adzim fin nasi bil haji. Hei Ibrahim, laung suara kamu sederah mana, seselu mana sekalipun, aku minta kamu guna suara kamu laung fin nas, semua pada manusia, ya bil haji ya'tuka rijalan, orang itu akan datang, sama ada rijal berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, ataupun atas kenderaan yang kurus, min kulli fajin amin. Jadi kesimpulannya, kita duduk di sini, jangan sekali-kali kita fikir bahawa kita terasing daripada orang lain, khususnya kawan kita di Makkahul Mukarramah. Itu satu. Yang kedua ialah Nabi kita Muhammad SAW. Kali pertama Nabi kita berceramah. Malam ini saya ceramah, sikit lagi tuan-tuan pula akan ceramah bila balik kampung. Mula-mula Nabi kita ceramah di Bukit Safa. Safa tempat Nabi kita mula-mula berceramah. Ceramahnya ialah apa nama ni, selepas pada Allah Ta'ala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, wa anzir, naklah kamu beri ancaman kepada keluarga kamu terdekat. Maka Nabi kita jemput keluarga dia, bapa saudara dia, mak saudara, pergi ke Bukit Safa. Safa tempat kita mulakan kerja-kerja sa'i. Kalau tuan yang sudah pergi ke Mekah, satu daripada perkara yang perlu kita buat ialah as-sa'yu, berlari di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk ingat balik cerita lama nenek kita Siti Hajar. Nabi Ibrahim sampai di Makkah, bawa isteri dan bawa seorang anak namanya Ismail AS. Bawa berbekalkan air, katalah air apa kita panggil apa, satu balang lah,
dan buah tamar. Bila habis air ni, Hajar berlari daripada Safa dan Marwah. Bagaimana prihatin seorang muslimat pada anak kecil. Dia tinggal anak dia Ismail di sebuah dauhah, di sebuah pokok. Dulunya kabarnya ada pokok besar di situ. Dia tok sana, dia berlari daripada Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah 7 kali. Dan balik-balik tengok-tengok ada air Zam-Zam, kita panggil Zam-Zam. Cerita panjang. Walau bagaimanapun, Nabi kita Muhammad SAW bila diperintah anzir, panggil orang beri inzar, maka Nabi kita kumpul di Bukit Safa. Dan bila sampai di Bukit Safa, Nabi tanya, tuan-tuan kenal ke saya? Kenal. Baik, kalau saya kata di belakang Bukit Safa ni ada satu pasukan perampok, walaupun tak masuk akal di belakang Bukit Safa ni ada perampok, kerana jahat-jahat Arab pun dia sedar bahawa tanah ni tanah haram, tak boleh merampok, tak boleh menyamu, tak boleh apa. Hingga sampai Arab ni bila dia nak tawaf dia telanjang, buang kain-kain yang dia pakai, kerana kain ni mengandungi dosa-dosa. Dosa-dosa yang kita buat dulu, minum arak, bunuh orang, zina, judi, semua. Jadi bila kita nak bersihkan diri kita, kena buang kain, telanjang. Perempuan telanjang waktu malam, laki-laki telanjang waktu siang. Baik, Nabi kata kalau saya kata di belakang Bukit Safa ni ada perampok, percaya ke tidak? Percaya. Orang tu kata percaya, kerana kami tak pernah majaramna alaihi kizban, kami tak pernah ada pengalaman kamu ni pembohong. Kami tak pernah tak ada pengalaman kamu ni pembohong. Hatta kalau kamu kata benda mustahil, iaitu ada perampok di belakang Safa ni, kami percaya. Barang agak mustahil. Mana boleh belakang Safa ni ada perampok, sedangkan Safa ni tanah haram dekat Kaabah. Jahat-jahat Arab pun dia tak merampok di sini. Tapi dah kamu kata benda ni, kami percaya. Begitu sekali para hadirin semua, status Nabi kita Muhammad, image Nabi kita Muhammad begitu baik di kalangan keluarga dia sendiri, khususnya orang Arab lain. Maka bila Nabi kita pegang ucapan orang ni, maka Nabi kata fa inni muzirul lakum baina yadi azabin syadid. Fa inni muzirul lakum baina yadi azabin syadid. Saya hari ini nak beritahu bahawa saya bawa mesej, iaitu depan kita nak azab. Itu. Maksud saya ni Nabi. Saya ni Nabi. Dan seorang Nabi ialah kerja dia ialah memberitahu hak ehwal kiamat. Hak ehwal dosa pahala, hak ehwal syurga neraka, hak ehwal masa depan. Yang menyebabkan orang itu marah Nabi, tabbalak ali hadza jamak tanah. Kesimpulannya ialah, kesimpulan kita malam ini ialah untuk tazkirah, bertujuan tazkiyah. Tazkirah makna beringat balik, bukan nak beritahu benda baru. Kalau nak beritahu benda baru, kita panggil ta'lim. Wa ya'allimuhum al-kitab wal hikmah. Mengajar, arti kita beritahu benda orang tak tahu lagi. Tazkirah, artinya kita beritahu barang orang tahu dah, cuma nak peringat balik. Takut-takut terlupa. Terlupa ni kadang-kadang kita jenis buat tak peduli. Orang Kelantan panggil jenis makna, tak peduli, maka terlupa. Mak bapak beritahu, kita buat tak peduli, akhirnya terlupa. Pak guru beritahu, kita buat tak peduli, akhirnya terlupa. Dan kadang-kadang dengan dosa kita, ilmu yang diajar tu, ilmu bila diajar, dia masuk dalam atas kalbu kita. Dia tak singgah di muka kita, tak singgah di tubuh kita, tak singgah di kaki kita, singgah di kalbu. Kalbu sendiri tu, jantung hati kita ni, kalau berkarat dengan dosa, dia tak dekat lama. Kerana dia tak masuk berlapik dengan dosa. Maka kalau kita banyak dosa, ilmu yang diberi juga tak masuk dalam kalbu kita. Maka bila kita tazkirah, insya-Allah dia akan ingat balik benda diberi. Ataupun kita berkawan dengan orang kaki pelupa. Kita sendiri tak ada dosa, tapi kita berkawan dengan orang yang kaki dosa. Akhirnya kuman dosa dia tu berjangkit kepada kita, maka kita juga hilang ilmu-ilmu yang diajar. Nabi kita Muhammad SAW beritahu, tuan-tuan semua, saya ni Nabi. Dan Nabi beritahu, Allah Ta'ala beritahu kepada saya, depan kita ni ada syurga neraka. Para hadirin sekalian, apa yang bising? Tazkirah, apa ni tazkiyah?
Orang PAS beza dengan orang UMNO. Orang PAS nak sedar depan dia ada neraka, depan dia ada syurga. Syurga neraka ni bukan projek kerajaan, bukan projek syarikat, projek Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW waktu naik ke langit malam Isra Mi'raj, dan dia tengok dah syurga neraka. Nabi Muhammad waktu malam Isra Mi'raj naik ke langit, tengok syurga neraka. Dia berdialog dengan ahli syurga, dia berdialog dengan ahli neraka. Kenapa kamu syurga, kenapa kamu neraka? Orang PAS, khususnya orang PAS pejuang Islam, dia tak boleh tidak, jangan lupa daripada syurga neraka. Ini beza kita dengan golongan kebangsaan. Golongan kebangsaan dia tak boleh langsung pada syurga neraka, kerana disebut Melayu. Melayu reti apa? Syurga neraka. Melayu reti apa? Dosa panda. Melayu reti apa? Azab kubur dan mak kubur. Melayu hanya hantu hanjebak. Dia reti apa? Tapi Islam jejak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam. Ini semua ni golongan Nabi ni golongan yang diberi wahyu khusus. Bukan ilham, bukan khayal, tapi wahyu daripada Allah, dari Jibril ke Nabi Muhammad SAW, bahawa depan kita ada syurga neraka. Sebarang gerak-geri kita atas muka dunia ni, baik semayang, kalau kena kerana Allah, syurga. Kalau semayang tak kena kerana Ta'ala, neraka. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sebuah neraka dicadang pada orang semayang. Pada orang semayang pun kau tidak sahur, kalau sahur, kalau yura'u, kalau yamna'un al-ma'un, neraka. Semayang masuk neraka. Apa kata tolak Islam ayat kebangsaan, maka dekat dengan neraka. Ini perhatian semua. Jadi kesimpulannya, tidak ada cara tazkiyah yang paling berkesan lain daripada kita ingat balik masa depan kita. Masa depan kita ialah kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafsin. Nafsin ni kita panggil, kalau tubuh kita ni kita panggil jisim. Dalam tubuh kita ni ada roh. Bila bergabung roh dengan jisim dalam tubuh kita sekarang, maka itu disebut nafs. Saya ulang sekali lagi. Tubuh kita luar ni kita panggil jisim. Dibuat daripada bahan mentahnya tanah, campur dengan roh. Roh mari pada Allah, campur roh dengan jisim, dia panggil nafs. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafs mesti merasa dia mati. Allah Ta'ala sebut benda kita tahu dah. Tak ada orang tak tahu manusia dia mesti mati. Tapi Allah Ta'ala sebut juga, dengan tujuannya supaya benda hak mu tahu dah ni aku nak sebut juga, untuk kamu yakin bahawa benda akan datang aku tak tahu lagi pun aku nak sebut juga supaya kamu yakin. Masalah mati mu tahu semua, aku beritahu juga dengan tujuannya ialah supaya mu yakin kalau benda tak ada manusia di muka dunia hak tidak mati, kerana aku tetapkan kullu nafsin za'iqatul maut, maka benda hak mu tak tahu lagi. Apa benda? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hak tak tahu lagi. Jadi bila aku sebut benda mu tahu dah, mudah-mudahan mu yakin memang betul tiap-tiap orang mati. Doktor pun mati, tuk bomoh pun mati, tuk bageh pun mati, dukun pun mati. Maka benda hak tak tahu lagi, bila Tuhan sebut juga kena yakinlah, iaitu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu akan dibalas penuh ujur. Ujur makna upah. Upah kamu hidup di dunia ni. Bila mu akil balik, maka kerja buat kamu tidak free, tidak percuma ada. Ada upahnya. Kena kerana aku, upah dia syurga. Tak kena kerana aku, upah dia neraka. Saudara datang beramai malam ni, tinggal rumah, habis duit, habis masa. Saya datang ke sini, habis duit, habis masa. Susah payah saya berceramah. Tuan-tuan semua susah payah mari sini ni, ada upah. Kalau kena saya kata ni kena kerana Allah Ta'ala, saya akan dapat syurga. Kalau benda saya cakap tak kena kerana Allah Ta'ala, walaupun bawa itu baik ini sekalipun, akan dapat neraka. Tuan-tuan juga, saudara juga begitu juga. Kalau duduk sini, kalau kena kerana Allah Ta'ala, hati perut yang serupa kerana Allah Ta'ala, syurga. Tak kena kerana Allah Ta'ala, neraka. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya lepas pada kita hidup ni, lepas pada mati ni, kita akan hidup balik untuk tuwaffawna ujurakum, untuk dibalas susah payah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz.
Mana-mana orang disingkir daripada neraka, dari bawa ke syurga, maka bagilah kita. Ini beza di antara PAS dengan UMNO. UMNO langsung tak bercakap masalah mati. Dia bercakap masalah pembangunan. Kemajuan. Mati macam mana mati? Mati belakang kira. Nak belakang macam mana, kena depan kira. Islam mengajar manusia hidup dan mengajar manusia mati. Dan bila kita pergi ke Mekah, nak ihram, kena pakai kain putih. Ini berlatih mati. Bila kita pakai kain ihram putih, tak berjahit, betul-betul kain kapan. Kita belajar mati. Berlatih mati. Kalau mati, puas hati. Kerana aku dah belajar, dah latih. Kalau tak mati, boleh balik Malaysia semula, nasib baik. Artinya aku hidup kali yang kedua lepas pada mati. Lebih beringat lagi. Sebab tu bila kita semayang, disunat pakai pakaian putih. Walaupun dia minta kita berjahit, bila pergi masjid, balasah, kita diminta sunat pakai kain warna putih. Sarung putih, luar putih, baju putih, serban putih, jubah putih. Ini ajar diri, warna putih ni warna kain kapan. Para hadirin semua, Nabi sebut, salli salatan muwaddi'. Salli salatan muwaddi'. Bila musmaya, anggaplah semaya ni semaya terakhir. Lepas pada ni malaikat maut tunggu dah pintu. Ini ajaran Islam ni menyebabkan kita duduk atas dunia ni tak buat barang haram. Kalau berniaga tidak cara haram. Kalau berpolitik, tidak cara haram. Kalau berumah tangga tidak cara haram. Hatta kalau bercerai sekalipun dengan laki isteri pun tidak buat benda haram. Kenapa? Kerana boleh jadi pada aku semayang ni aku mati dah. Bila mati tabak tak boleh dah. Nak tabak apa pun sekarang, bila kita mati habis. Kesiapan Islam untuk bersih jiwa manusia cukup sempurna. Sebab tu bila kita semayang, katalah kita baca ayat, tolak Fatihah, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak tinggalmu, Tuhan tak marah padamu. Ayat ni tuju ke Nabi Muhammad. Muhammad, walaupun ramai orang tuduh kamu macam-macam, Tuhan marah. Ni cerita masyhur, cerita tak apalah, cerita saya tak sebut lah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak tinggalmu, Tuhan tidak marah padamu. Saya bila baca ayat ni, saya sendirilah, peribadi saya, kalau baca ayat ni, saya tuju ayat ni pada saya. Sedap saya. Ma wadda'aka, Tuhan tak marah padamu hina aziz. Wa ma qala, Tuhan tak marah padamu. Saya ulang berkali-kali. Ulang ayat ni berkali-kali untuk menambahkan iman, keyakinan, semangat saya seorang diri. Tuhan tak tinggalmu hina aziz. Walau UMNO marah, walau UMNO tak boleh petroleum, walau UMNO buat macam-macam, tapi Tuhan tak tinggalmu. Ini ajaran ini ayah bagi apa nama ni, syair Pakistan, Muhammad apa nama, seorang pujangga Pakistan. Dia buat Pakistan ni, Muhammad apa namanya, Iqbal. Ayat disebut pada Iqbal, Iqbal. Bila membaca ayat yang mengandungi dhamir khitab, walaupun khitab ni tuju ke Nabi Muhammad, tapi kamu alih khitab pada Nabi Muhammad, bawa pada kamu. Ma wadda'aka, Tuhan tak tinggalmu hei Iqbal. Wa ma qala, Tuhan tak marah padamu. Dia kata bila aku dengar nasihat ayah aku begitu, semangat aku berkobar-kobar kejap-kejap tu juga. Macam alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Alam nasrah laka sadrak, bukankah aku dah buka dadamu hei Muhammad. Iqbal kata, sekarang ni aku baca ayat ni, zaman Nabi ada itu ayat tuju ke Nabi. Bila Nabi meninggal dunia, ayat ni aku tuju pada aku. Bukan aku dah buka dadamu hei Iqbal. Orang marah pun tak peduli, orang puji pun tak lupa daratan. Wada'na 'anka wizrak, dan aku buang bebanan daripada kamu. Allazi anqadha zahrak, bebanan keuangan, bebanan pemikiran, bebanan macam-macam bebanan atas dunia ni, aku buang sebagainya. Yang menyebabkan aku buat seringan kejap-kejap tu juga. Kenapa? Allah kata kepada aku, hei Iqbal,
Aku buang daripadamu bebanan yang memberatkan belakang kamu. Itu saya baca dalam sebuah buku pesanan ayah pada Iqbal yang menyebabkan Iqbal kata, Allah, nasihat ini menyebabkan aku berasa kejap-kejap tu lah bahawa aku rapat dengan Allah Subhanahu Taala. Bila aku rapat dengan Allah, apa lagi orang nak buat kat pada budak kecil. Kalau anak kecil umur 2 tahun 3 tahun, kalau pergi ke jalan raya, kalau ada abang dia, siapa nak ganggu dia? Kalau ada bapak dia, siapa nak ganggu dia? Tapi kalau budak ni pergi seorang, banyaklah budak umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kalau pergi seorang tu orang ramai, banyak orang ganggu. Budak nakal ganggu, kenderaan ganggu. Kenapa kalau budak ni pergi seorang? Tapi kalau budak ni ada dibawa oleh abang dia, kawan dia, kakak dia, orang tak ganggu. Bila manusia seorang-seorang diri lupa pada Allah, banyak orang ganggu. Siapa dia ganggu? Syaitan. Syaitan ganggu kita kalau kita berada. Tapi kalau kita letak wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah sama aku, mana kamu ada, syaitan mana nak ganggu, iblis mana nak ganggu. Benda-benda begini para ulama cukup baik untuk memberi tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa kita. Kita ingat dunia ni tempat kita duduk sementara. Ini perhatian semua perkara-perkara yang perlu kita ingat dalam masa kita tazkiyah ni. Dua, yang ketiga ialah doa. Doa mana minta, merayu. Kita sebagai pejuang Islam, pejuang Islam arti kita pejuang benda yang Allah suruh kita. Amnu, dia tidak berjuang Islam, dia juang Quran. Siapa dia suruh? Orang putih suruh. Memperjuangkan bangsa Melayu, perjuangkan bangsa Arab, perjuangkan bangsa-bangsa muka dunia bukan kerja Allah. Orang lain suruh. Siapa dia suruh? Eropah suruh, Yahudi suruh. Tapi kalau kita berjuang Islam, kita turut kerana Allah suruh kita. Jadi bila kita buat kerja Allah, padan kalau kita minta dengan dia, doa. Kita panggil apa? Doa, meminta, merayu, memohon. Saudara-saudara semua mesti ada doa. Paling tidak 1-2 doa Nabi Muhammad SAW. Hak kita doa sendiri itu lain. Kita diminta seboleh-bolehnya mesti ada 1-2 dalam kepala kita ada doa hak Nabi Muhammad sendiri. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma qsim lana bi khidmati halbina baina ma'asif. Ni doa-doa begini hak Nabi Muhammad tinggal ni kena ada dalam kepala kita 1-2. Kalau ada semua lagi baik. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ajli wa ajli. Terlalu banyak doa-doa yang Nabi kita jadikan pesaka. Tuan-tuan baca buku-buku Al-Azkar Nawawi misalnya, buku-buku zikir, kena ada. Hak kita nak buat sendiri doa, tak apa, tak ada apa. Ya Allah, aku sakit perut. Ya Allah, aku putus belanja. Ya Allah, anak-anak aku tak ada makan, tak ada pelajaran. Kita boleh kata dengan bahasa Melayu. Kita orang Melayu boleh sebut doa dalam bahasa Melayu kalau tak erti Arab. Kalau erti Arab lagi baik kita guna bahasa Quran. Jadi Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka 'adlun fi qada'ika nas'aluka bi kulli ismin wa laka samaita bi nafsika akhi. Ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika ma stata'tu. Doa ni kalau boleh kita baca pilih time. Waktu yang paling baik waktu belum subuh. Bangun belum subuh. Qumil laila illa qalila ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila ya ayyuhal mudaththir qum fa'adhir. Qum makna bangun, sama ada bangun sembahyang atau bangun untuk buat kerja. Nabi kita Muhammad SAW waktu mula-mula terima wahyu balik ke rumah menggeletar tubuh kerana tak pernah tengok Jibril. Kita Nabi Muhammad tak pernah tengok Jibril. Jibril ni malaikat besar. Jibril ni kaki dia tu tutup kaki langit. Kaki Jibril ni tak melindungi kaki langit. Kaki langit ni luas, tertudung dengan kaki saja. Kaki dengan tubuh besar tubuh. Kaki kita dengan tubuh kita besar tubuh kita. Kaki lembu dengan tubuh lembu besar tubuh lembu. Jadi kalau kaki Jibril boleh menutup ke kaki langit, maka tubuh dia macam mana besar. Tak terkejut macam mana Nabi kita Muhammad. Bila balik ke rumah, balik menggerigut. Dastiruni, zammiluni.
Belum naik ke rumah tu, minta dah perempuan Siti Khadijah radhiyallahu anha supaya selimut dia. Kenapa? Melegu. Bila melegu dia tidur. Tapi Tuhan sebut, ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Qum mana bangun. Sama ada bangun semaya atau buat kerja. Kalau kerja sambil tidur, apa kerja sambil tidur? Tak ada kerja sambil tidur. Nak kerja, bangun. Nak ceramah, bab tu khutbah jemaah tak boleh khutbah sambil duduk. Kenapa? Khutbah ni mengajar macam duduk, bangun. Saya duduk malam ni betul. Umur bawah 80. Betul dah. Lepas tu nak pergi Pulau Pinang pula ni, nak nampak kata bang pukul 10. Sekejap tak hidup lama sini. Dari kesimpulan para hadis semua balik pada asal. Nak bersih jiwa tak ada cara lain pada melalui ingat dosa pahala. Dalam sembahyang kita diminta sebut Maliki Yaumiddin. Dalam sembahyang wajib baca Fatihah. Dalam Fatihah ni ayat 7 ayat As-Sab'ul Mathani. 7 ayat ni tentunya penting-penting semua. Termasuklah ingat pada Yaumiddin. Yaumiddin makna hari pembalasan. Ad-din makna agama. Ad-din juga makna pembalasan. Saya selalu sebut bahawa al-jaza makna pembalasan. Sepatutnya sebut Maliki Yaumil Jazai, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumil Jazai. Sepatut begitu kerana al-jaza makna pembalasan. Tapi Allah Taala tukar daripada al-jaza pada ad-din. Sedangkan ad-din lapan musyarat. Ad-din makna agama dan makna pembalasan. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah dalam kepala kita kena ingat satu hari nanti aku akan dibalas. Balas dengan cara mana? Cara enakmen kita ke? Cara akta kita ke? Cara undang-undang kita ke? Tak. Allah balas bukan cara undang-undang kita. Bukan peraturan kita. Balas dengan agama. Dalam akhirat kelak diguna agama sepenuhnya untuk pembalasan. Dosa pahala bagaimana agama ajar. Syurga neraka bagaimana agama ajar. Azab kubur, nikmat kubur, bagaimana ulama ajar. Akan disoal oleh Allah di akhirat kelak. Thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan disoal seorang-seorang. Saya kena soal di akhirat kelak. Tuan-tuan semua akan disoal di akhirat kelak. Raja negeri ni akan disoal di akhirat kelak. Polis negeri ni, polisnya, tok gurunya, tok hakimnya, tok qadi, tok putih semua akan disoal di akhirat kelak. Soal mesti jawab. Jawab macam mana? Jawab sebagaimana hak cikgu ajar. Hak tok guru ajar. Dia tok guru maha guru siapa dia? Nabi Muhammad. Maha guru yang mengajar kita ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebarang soalan yang akan disoal oleh Allah pada kita akhirat kelak, ingat balik Nabi Muhammad ajar macam mana. Kalau jawab benda lain tak jadi. Anak kita kena soal di sekolah oleh cikgu. Soal apa? Tapi anak kita kena jawab sebagaimana cikgu dia ajar. Dia tak boleh jawab merabur, dia tak boleh. Jawab bagaimana cikgu ajar, baru dia lulus. Akhirat kelak soalan-soalan daripada Allah kepada manusia, baik manusia Pah, manusia Melayu, manusia Arab, manusia UMNO, manusia Pah, manusia apa, jawab soalan Allah sebagaimana yang diajar oleh Maha Guru. Maha Guru ialah Nabi Muhammad. Ingat, tolong beritahu pada kawan kita lemak UMNO. Ingat, akhirat kelak akan disoal oleh Allah. Dia soal mesti jawab. Jawab sebagaimana Nabi Muhammad ajar, bukan bagaimana John Lancome ke apa nama apa Premier Perancis nama apa? Premier Perancis apa George White apa ni George Washington ke apa nama apa lagi? Manifesto Mosquito apa namanya? Apa nama lagi? Kita selalu berbangga kalau sebut ini pandangan daripada Napoleon Bonaparte, ini pandangan daripada George Washington, ini pandangan daripada Mao Zedong, ini pandangan daripada, kita berasa bangga sebut nama-nama bapa kafir. Sedangkan semua tak ada guna belaka. Di akhirat kelak nak jawab mesti jawab serupa dengan Nabi Muhammad ajar. Innama bu'istu mu'alliman. Aku dikirim ke dunia untuk menjadi tok guru. Saya disebut tok guru. Banyak-banyak benda yang menyusahkan saya ialah orang panggil tok guru pada saya. Datuk tak susah. Datuk ke apa namanya MB ke tak susah, tapi sebut tok guru
memang saya susah. Memang takut saya ni betul, aku ni betul kau Tok Guru. Padan ke perkataan Tok Guru diberi pada aku. Kerana Tok Guru ni Nabi Muhammad. Orang yang pertama jadi Tok Guru bukan Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad mati, sambung kerja oleh Tok Guru. Jadi Tok Guru ni satu gelaran yang sangat-sangat merapatkan dengan Allah. Kalau kena gaya, dia tak kena gaya, kita dijauhkan daripada Allah SWT. Ini benda para hadirin semua, apa nama ni, kita kena ingat. Lain pada itu ialah, saya sebut tadi ialah tazkiyah. Sebab kita ni ada dipanggil tasawuf. Dalam banyak-banyak ilmu atas dunia ni dipanggil ilmu tasawuf. Kerja dia tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Saya sebut tadi kerja Nabi Muhammad yatlu ayat wa yuzakkihim. Tasawuf yang paling tasawuf, yang tokoh tasawuf ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi bila tasawuf, bila tokoh tasawuf yang Nabi Muhammad, tasawuf yang ada la ni serupa dengan Nabi Muhammad. Tasawuf mengatik zikir atas masjid, pakai kain sekat betis, janggut, berserban, sugi kayu Arab, sunnah Nabi, janggut, berserban, berjubah, ke kain sekat betis, sugi dengan kayu Arab. Betis sekat tu. Ada lagi Tok Guru, sunnah Nabi yang penting, iaitu mengetah dunia dengan nama Islam. Mengetah dunia dengan nama Islam ni sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan sekat janggut je, bukan sekat jubah saja. Mengetah dunia ni dengan nama Islam. Bukan dengan nama demokrasi, bukan dengan nama nasionalis, bukan dengan nama komunis. Mengetah dunia dengan nama Islam ni sunnah Nabi Muhammad SAW. Kali-kali kita janggut saja, tu UMNO mengarut. Takbir. Janggut panjang, jubah pakai kapti, tapi tu golongan nasionalis. Ini dah disalah bawa, dalalim mubin. Sebab tu dalam Islam ada satu perkataan dalal, sesat. Wa in kanu min qablu la fi dalalim mubin. Belum daripada mari Muhammad ini manusia dalam keadaan sesat. Kita kata sesat macam mana orang ni, orang buat tempeng penuh di poket tanah di segi intelektual. Cakap sedap. Iyalah Abu Jahal ni para ahli semua disebut Abul Hakam. Abu Jahal lawan Nabi Muhammad ni diberi gelaran Abul Hakam. Abul Hakam makna pendeta, cerdik orang. Tapi dengan sebab lawan Nabi Muhammad, maka cerdik dia tu, apa nama ni kita panggil apa? Memusnahkan dia. Cerdik itu yang beri pada dia, dia salah gunakan. Dia salah Abu Jahal salah gunakan cerdik itu yang beri. Macam pemimpin nasionalis. Cerdik, tapi nikmat cerdik itu dia salah gunakan untuk puja nafsu. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abu Khattab. Sayyidina Umar ni cerdik, gedebek, mak empik ada berlaku pada dia. Tapi bila dia Islam, dia baca Quran di Islam, maka gedebek dia diguna untuk Islam. Dulu gedebek dia diguna untuk kepentingan diri. Maka sekarang ni bila dia Islam, dia guna gedebek dia tu untuk kepentingan Islam. Mak rempit juga. Dulu waktu dia Islam, waktu dia jahiliah, dia guna mak rempit tu untuk kepentingan diri. Tapi lepas tu dia guna mak rempit untuk kita, untuk kepentingan Islam. Dalam Ramadan baru ni, di Kelantan kita buat Qaryah Ramadan. Qaryah Ramadan, perkampungan Ramadan. Dalam banyak-banyak program kita ialah kita panggil mak rempit. Datang ramai mak rempit. Saya kata tuan-tuan semua, anak-anak semua, mak rempit. Ya, mak rempit. Saya kata bagus, teruskan mak rempit. Tapi mak rempit Islam. Maka tengok budak-budak ni, bila mari Qaryah Ramadan ni, dia duduk dalam Qaryah tu. Dia yang paling akhir balik dalam Ramadan. Dia duduk, dia tak pernah dengar Quran, dia tak pernah pegang Quran. Tak ada orang bawa dia pergi ke masjid, tak ada orang beri pada dia Quran, tak ada orang ajar dia ambil semayang, tak ada orang ajar dia pegang Quran. Dia kalau boleh Quran tu selalu tak tarihal, dia kata. Selalu tak tarihal, tak taribur. Kerana bila kita pegang Quran, tangan kita beribadat pegang Quran. Tangan kita jadi saksi akhirat. Tangan ni, tangan mak ripik ni pegang Quran. Tak tarik pohon, dia selalu tak tarihal, supaya pohon jadi saksi. Ini pohon mak ripik, dia tak Quran tak aku. Dia benda-benda begini dia tak pernah dengar. Kerana kita ni benda ipik mengarut, mengipik jauh-jauh.
cara kita halau budak-budak, tidak nak panggil budak-budak, dah maripik panggil dia lah. Alhamdulillah, Kelantan banyak buat program-program yang kalau tuan-tuan setuju boleh tiru di kampung masing-masing. Balik buat karya Ramadan, buat perkampungan Ramadan, bila balik Ramadan kampung semua panggil makrifat seperti itu. Dah dia tukang bang, panggil makrifat dia tukang bang, dia azan, dia sapu masjid, dia apa, dia pegang Quran, dia apa semua sekali. Insya-Allah orang ini semua makrifat akan menjadi makrifat Islam, tidak makrifat apa nak mengarut menyusahkan polis. Akhir sekali, saudara semua, tentulah golongan pelajar dalam banyak-banyak ilmu yang saudara belajar, tentulah sains. Sains dalam sejarah dunia Islam baru ni, seorang guru Azhar nama pengarang tafsir Al-Jawahir, Syekh Tantawi tulis sebuah tafsir namanya Al-Jawahir dalam kira 50 tahun dulu, 60 tahun dulu. Dan dia mula pergunakan pandangan-pandangan sains, iktisyaf, recovery sains ni, dia guna untuk tafsir Quran. Dia sebutnya ialah at-tabi'un jundun min junudi da'wah. Pendapat sains ni ialah kita boleh guna untuk dakwah dan menjadi bala tentera tarik orang dakwah. Misalnya begini, dalam Quran, dalam surah Yasin sebut, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha wa min kullin khalaqna zawjayn. Ini kita baca zaman Nabi dulu, ilmu Islam pandangan zaman dia. Allah Ta'ala buka pintu hati sahabat Nabi pandang-pandang ilmu semasa. Maka boleh jadi sahabat-sahabat Nabi baca ayat ni tak terfikir sebagaimana ahli sains sekarang fikir. Zaman hari itu orang baca subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang menjadikan semua benda ni berpasang-pasangan. Jadi kita kata ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Tak fikir masalah positif negatif. Kerana positif negatif ni penemuan sains baru dalam 200 tahun, 300 tahun. Sahabat Nabi tu tak fikir sains apa ni, elektrik tak ada zaman itu. Nak faham macam mana? Tapi bagi orang Eropah yang berfikir luas, banyak orang masuk Islam kerana ayat-ayat begini. Ayat-ayat begini menyebabkan orang Eropah faham, Muhammad ni sebut semua perkara ni ada pasangan, ada regu, ada laki-laki, ada perempuan, ada kecil, ada besar, ada pagi, ada petang, dan ada positif negatif. Elektrik, saudara tahu, elektrik kalau satu wayar tak nyala, kena pasang dua wayar, positif negatif. Muhammad dah sebut 2000 tahun itu lagi. Ketika sekolah usahakan universiti, sekolah rendah pun tak ada, nulis pun tak, banyak orang tak pandai. Tapi Muhammad sebut benda-benda yang kita sekarang baru faham, menunjukkan Muhammad ni terima wahyu daripada Allah. Betul Muhammad ni Nabi, bukan mengarut tidak. Terlalu banyak ayat-ayat Quran yang menyebut bahawa segala benda atas dunia ni semuanya ada regu. Hak tak ada regu hanya satu je. Saya ulang sekali lagi. Tiap-tiap perkara di muka dunia Allah Ta'ala buat regu dia. Pagi, regu dia petang. Miskin, regu dia kaya. Sihat, regu dia sakit. Laki-laki, regu dia perempuan. Positif, regu dia negatif. Hak tak ada regu hanya satu, iaitu Allah. Allah tak ada regu, wahdahu la syarikalah. Jadi benda-benda begini para hadis semua, saudara-saudara yang belajar sekolah menengah daripada rendah lagi sekarang universiti, boleh pergunakan ilmu sains ni untuk menyebarkan Islam. Supaya orang faham bahawa ilmu sains ni bukan pandai-pandai orang putih, tidak, bukan pandai-pandai Eropah, tidak. Betul-betul merupakan ajaran Quran, supaya kita mempergunakan ilmu ni untuk menerangkan kebesaran Allah dan kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi saya nak baca sekatu teks saya pun. Mudah-mudahan Allah beri kepada saudara hati yang bersih. Bersih daripada dosa. Bila hati kita bersih daripada dosa, yang paling cermin mata kita.
Cermin mata kita ni kalau bersih daripada debu, insya-Allah kita dapat lihat. Cermin mata kita bila bersih daripada debu, kita dapat dia. Cermin mata kita kalau kotor, kita rempuh tu pasal. Kalbu kita juga Allah Taala beri untuk menengok barang yang tak dapat dilihat dengan mata lembek. Mata lembek tak dapat lihat benda-benda tertentu. Macam kita kata letrik. Benda apa letrik? Cikgu kata aku tak kerti letrik nak. Cuma kalau bubuh di mikrofon dia merau. Bubuh di kipas dia berpetar. Bubuh di peti sejuk dia berkuai. Bubuh di striker dia panas. Benda apa letrik? Aku pun tak tahu. Jadi benda-benda begini ni benda-benda yang tak dapat dilihat dengan mata, tapi dengan hati perut kita dapat kerti. Allah begitu juga. Syurga neraka ada, jangan main dengan dia. Syurga neraka ada. Nak tengok dengan mata syurga neraka tak boleh. Pahala kita bersama mana sekalipun tak dapat dilihat dengan mata, tapi dia dapat dilihat dengan kalbu. Nabi kita Muhammad SAW di atas orang yang selalu baca Quran. Bila baca Quran kadang-kadang dia ulur tangan dia. Bila sudah sembahyang, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, aku tengok waktu sembahyang tadi kamu hulur tangan kamu buat apa?" "Aku nampak gugusan anggur yang aku baca tadi terlibat dengan masalah anggur dalam syurga, maka aku nampak syurga tu. Aku nampak anggur nak jamu." Radin semua tu itulah. Terdoalah mudah-mudahan Allah Taala bersihkan hati saudara, hati saya sendiri daripada semua gangguan-gangguan harta benda, gangguan-gangguan dunia, gangguan-gangguan takut pada musuh, gangguan-gangguan jahil. Semua ni gangguan-gangguan yang boleh menghalang kerja kita daripada sampai ke matlamat yang betul, iaitu menjadi hamba Allah yang ikhlas lillahi ta'ala. Dan ikhlas adalah ajaran agama, bukan ikhlas pada tanah air, bukan ikhlas pada bangsa, bukan ikhlas pada bendera, tapi ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah al halimul karim. Subhanallah rabbil 'arsyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا داء إلا داويته ولا عدوا إلا غلبته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت الحق وبعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت فاغفر ذنوبي واستر عيوبي ولا تشمت بي أعدائي ولا تسد بي أصدقائي. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.